Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada hari yang mulia ini, izinkan saya berkongsi sedikit ilmu dengan sahabat semua yang bertajuk Ramadan, bulan Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita sedang berada di bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat dan keberkatan, iaitu bulan Ramadan. Bulan ini bukan sekadar bulan untuk berpuasa, tetapi lebih dari itu, ia adalah bulan Al-Quran. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang bermaksud bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dan yang salah. Di bulan inilah wahyu pertama turun kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa cahaya yang menerangi kegelapan, menghidupkan hati yang mati dan membimbing manusia ke jalan yang lurus. Jadi, semua tahu kan kenapa Ramadan dikaitkan dengan Al-Quran? Kerana pada bulan Ramadan telah berlakunya penurunan Al-Quran, iaitu nuzul Al-Quran yang tiada pada bulan lain. Special kan bulan Ramadan ni? Sahabat semua, sebenarnya apa keistimewaan kitab Al-Quran ya? Sehingga Allah memberi banyak pahala dan kebaikan kepada orang yang mendengar, orang yang membaca dan yang mengamalkannya. Pertama, Al-Quran menghidupkan hati yang mati. Hati kita mungkin kering, penuh dengan dosa, jauh dari Allah SWT. Justru, Ramadan adalah masa untuk menghidupkan hati kita kembali dengan Al-Quran. Bacalah, fahamilah dan amalkanlah. Yang kedua, Al-Quran menjadi syafaat pada hari kiamat. Seperti di dalam hadis yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, bacalah kamu Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran pada hari kiamat akan datang memberi syafaat kepada pembacanya. Riwayat Muslim. Oleh itu, marilah kita sama-sama memperbanyakkan bacaan Al-Quran pada bulan Ramadan. Pada masa yang sama juga, umat Islam digalakkan untuk mentadabbur Al-Quran supaya kita lebih memahami setiap maksud dan pengertian di dalam Al-Quran. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, Ramadan adalah bulan perubahan. Jika kita ingin hati kita bersih, hidup kita diberkati dan jiwa kita menjadi tenang, kembalilah kepada Al-Quran. Jangan biarkan Al-Quran hanya menjadi hiasan di rak sahaja, tetapi biarlah ia menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa zahaba humumina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hati kami, cahaya yang menyinari dada kami, penglipur duka kami dan penghapus kesedihan kami. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.